Okay guys, so sekarang aku tengah on the way nak ke Mayup Sedang. Kita nak pergi event Malaysia Bike Show. Kita nak tengok macam mana motor baru apa yang dia akan launching hari ni. So kalau korang nak pergi, mesti sempat lagi. Sebab esok, hari ni 29, esok ada lagi sampai 1 hari bulan Jun event ni berlangsung. So korang boleh pergi lah. Okay guys, so sekarang kita dekat Malaysia Bike Show 2026. So kita nak tengok sekarang ni motor baru apa kat event sekarang ni. Kat situ ada booth CM Motor, sini ada booth ZX. So macam kita tahu, kita nak tengok ZX lah kan. So, motor paling viral sekali. Tengok dia motor dia, ni ZX Motor A20RR. Kau boleh tengok design dia. Itu ada dia pakai sweep arm semua. Sweep arm dia pakai kat itu. All aluminium, frame pun aluminium ni. So ni lah motor dia. Exhaust pun dah siap. Exhaust dia macam exhaust aftermarket lah. Dia tak nampak macam exhaust standard. So bagi aku design dia memang cun lah. Tengok dari depan ZX Motor. Memang lawa. Tengok dia punya steering dia. Yang ni aku rasa yang livery untuk diorang guna racing untuk World Super Sport tu. So kita tengok livery dia. Memang cun. Motor dia design. Memang lawa. Headlight dia, aku paling suka dekat bahagian headlight dia. Kalau kau tengok kat headlight dia kat sini, design dia macam lah. Dia lain sikit lah, dia ada cari dia rasuk ada air ramp kat tengah ni. Itu dia punya wing deck kat tepi kan. Macam lah kalau kau tengok design dia. Minat design dia macam tu. Kalau dia punya master pump pun clutch sebagai dia pakai hydraulic, jenis hydraulic kat sini. Dia hydraulic punya pump untuk clutch. Untuk steering damper pun dapat sendiri kalau tengok. Aku tak tahu ini jenis yang double R ke ataupun yang triple R. Tapi kalau tengok daripada brake, memang ni macam double R nya, bukan yang triple R. Sebab dia ada satu yang triple R. Ni aku tak ingat ni double R ke triple R. Kalau tengok kat exhaust boleh double R kat itu. Master pump dia kat itu. Pakai master pump jenis macam ni. Radial je design. Special fully adjustable. Macam lah. Kita tunggu je harga dia reveal apa-apa. Tapi sekarang ni motor ni still tak reveal lagi. Still baru dalam dia just for showcase lah dulu. Yang akan jual adalah ni lah, ZX Motor 500RR. Ini diorang nak jual lah. Tengok single sided swing arm semua. Macam lah. Single sided swing arm punya design. Kalau kau tengok design dia, suka lah dia punya headlight. Design dia memang lawa. Headlight design pun lebih kurang dia macam 820R, cuma dia kecil sikit lah dia. Tapi sebab dia inline 4 kan. Jenis inline 4 macam lah. Tengok dia punya master pump still pakai radial. Okay, sekarang kita kat booth QJ Motor kan. Kita tengok motor apa dia orang ada. Semua design dia aku tak pernah nampak lagi ni. Yang naked ni. Style naked ni pun aku first time tengok. Tak tahu ni dah release ke belum lagi. Nice lah. Tapi aku rasa ni 250 lah, itulah. Ni 250 je. Tapi design baru. Dia punya design dia pakai design baru. Itu full TFT lah kalau tengok itu. Ada full TFT screen semua. Ni design baru lah untuk diorang punya naked bike daripada QJ. Kat situ satu lagi, itu aku rasa 1000cc tu kalau kau tengok. Ini 1000cc je. Kalau tengok. Line 4 tak apa. Exhaust. Exhaust dia memang kat atas tu. Exhaust kat atas. Single sided swing arm lah. Macam. Ni design lampu depan dia. Ada dashcam semua. Lepas tu kau boleh tengok ni, dia dah bagi Brembo style 5 kat tu. Brembo style 5 dia dah bagi. Memang full spec semua lah. Okay, motor ni start. Motor ni memang start. Ini SRK 250 tapi ini jenis yang AMT ni. Tengok dia punya winglet. Besar siap winglet dia. Tak ada yang besar lagi. Engine dia 250 je tau untuk motor ni. Kau tengok ni. Dia ada sistem AMT. So kiranya motor ni auto lah. Motor ni automatic lah macam bawa skuter. Tapi kau still boleh tukar gear lah. Dia macam XDV sikit lah. Kau boleh tukar gear kat ni. Dia ada button gear kat ni. Button gear dia plus minus. Dia punya ni semua. Ni brake tau, kiri kanan ni. Kiri kanan ni brake. Dia style brake. Screen full TFT.
Ini untuk siapa yang daily, tak nak sakit badan, nak bawa daily tapi nak rupa handsome, motor ni sesuai. Untuk korang nak daily lah, bawa daily sebab dia tak ada gear. Korang boleh buat automatic terus kan. Senang. Kau ride, twist and go. Okay guys, so ni CF Moto 500 SR. Yang siapa nak cari 500cc, yang sport bike ya, ni ada. Sebab dia ada engine 500cc juga, tapi yang tu yang classic design kan. Yang ni jenis yang sport bike ya. Kau tengok, dia still double barrel lagi, dia exhaust. Taillight dia macam yang SR yang lain, memang single line macam tu. Tayar dia pakai, tayar belakang ni dia pakai saiz 16. Kau tengok, saiz 16. Tapi nampak kecil lah. Ini tayar sama dengan aku pakai kat motor aku juga. Tapi yang ni saiz 16. Tapi okey kat 16 ni. So maybe aku pakai 16 juga. So kita buat sini, dia punya ni ada Q shifter. Q shifter pun ada, dia set Q shifter kat sini. Meter semua. Sebab ni meter pun stay TFT. Tapi TFT dia ni design baru kau tengok. Dia jenis yang square design. Sepatutnya lagi high res lah aku rasa ni. Sebab ni yang baru ni. Tak silap aku dia sama dengan juga 800 ni. Kau tengok meter dia. Meter dia memang cun lah, memang clear kau tengok, memang sharp. Aku letak kamera depan-depan mesti sharp lagi. So design dia aku rasa ni makin lawa lah design dia. Dia dah makin kemas lah. Aku rasa 500 ni lagi kemas design dia. Kau tengok dia punya headlight design. Dia nampak kemas lagi lah daripada yang model lain. Memang dia nampak sangat ni design latest lah daripada CF. So sekali tak tahu yang tahun 1000 ni dah masuk ke belum. Jadi kita tengok design dia. Nampak ni yang macam lah design dia. Kita tunggu tengok sebab harga still tak release lagi untuk motor ni. So kita tunggu berapa harga dia. Kalau harga dia cun, memang cun lah. Sebab yang 750 harga dia 41. So ini kita tengok berapa harga dia. Okay guys, so ni CF Moto 252. Aku memang minat motor ni. Aku plan sebenarnya nak angkat motor ni sebab harga dia murah kan, bawah 10,000. So tengok dulu macam mana. Aku pun tak pasti nak angkat ke tak motor ni. Aku kalau pilih, aku rasa aku nak design yang sweet arm dia silver lah. So yang ni lawa, aku suka colour putih ni tapi sweet arm dia hitam. Nampak tak menjelas sikit. Yang ni sweet arm dia silver, so nampak lawa. Kalau tengok design dia, oh memang cun. Ngam. Design dia memang cun. Ini kalau aku dapat motor ni memang aku tukar setup dia buat sport motor lah. Kita buat sport motor style budget. Tengok macam mana dia budgetnya design. Kita try tengok macam mana rupa dia bila kita buat dia style sport motor tapi budget. Headlight dia pun macam NK design. Kalau design dia VN tu. Kalau aku minat yang ni lah, colour ni. Colour macam grey biru Lepas tu meter dia nice dia. Tengok comel lah meter dia kayak tu. Simple, nice and simple tu meter dia. So kita tunggu, tengok dulu macam mana. Aku memang plan memang nak angkat motor ni. Rack dah ada. Ni kalau kau nak ulang balik kerja, nak letak box kat sini pun boleh. Okay guys, so ni skuter CF Moto Aura 150. Aku dah lama tunggu motor ni. Akhirnya diorang dah showcase kat Malaysia. So maybe dia nak masuk Malaysia ni. So motor ni memang aku nak beli. So tengok screen dia full TFT. Ada full TFT screen. Lepas tu ada traction control kan. Boleh kawal traction control dekat tu. Traction control boleh kawal. Tengok mana nak cari skuter ada traction control macam ni, nampak. Oh, full electronic. Untuk skuter 150 tau. Ada full electronic banyak macam ni. Tengok memang cun. Kau boleh power on, power switch and driving. Ada phone control, media, navigation, display, complete lah. Untuk motor ni complete set semua dekat sini. TFT dia pun besar. Aku TFT dia sama saiz dengan yang 500 tu. 500 tu dengan yang ni sama saiz TFT dia. So memang cun, memang baru. Lepas tu ada heated grip kat sini. Ada pemanas grip. Dia akan panaskan tangan korang kat situ. Lepas tu ada macam storage space kat situ. Kau boleh simpan kau punya phone. Ataupun ni ada USB charging kat bawah ni. Kau boleh charge kau punya phone kat situ. Lepas tu kat sini pula ada dia punya tempat isi minyak. Minyak ni sekejap. Oh, tempat isi minyak ni kau kena off motor baru boleh buka. Lepas tu dia ada kat sini ada seat dia. Seat dia nice. Material dia pun lembut. Tengok. Memang lembut. Material dia memang lembut seat ni. Tu ni ada button switch ni untuk buka kau punya seat lah. So switch dia buka kat sini untuk buka seat. So kau tengok storage space dia memang besar.
Tengok memang luas, kau boleh simpan helmet, 2 helmet kecil ke ataupun 1 helmet besar kat dia. Lepas tu ada LED kat ni. So malam-malam kau nampak lah barang kat dalam ni. Tak adalah gelap sangat kan. Memang ruang dia memang cun. Kat sini dia punya bateri. Nampak ada bateri dia simpan kat tu. So dia simpan kat sini lah bateri dia. So biar kat tu. Belakang semua LED. Motor dia memang handsome. Lagi yang jenis yang kali ni kan. Bila the best pasal motor ni, kau tengok kunci dia. Dia ada bagi kunci kat, tapi kat sini ada NFC. So korang start motor ni pakai NFC je. Kau letak set ni, motor dah start lah. Ada animation sequence dia. Senang, kau guna NFC je kalau kau nak start motor. Boleh start motor macam tu. Lepas tu kalau kau nak off, kau touch balik tu. Dia off motor. Okay, ni sekarang kita dekat Bosch punya booth. So kita tengok motor dia ada. Macam ni dia warm launching yang 800cc Adventure ni dengan 450. 450 ni aku minat design dia, memang cun. Aku suka dia punya design lah. Design dia memang nampak adventure. Rim tubeless tapi spoke depan belakang. Engine dia 2 silinder 450cc. So memang cun lah engine dia. Aku memang minat design dia. Kau tengok headlight dia. Lepas tu dia punya windshield dia pun automatic punya windshield. Kau tengok. Kita boleh try tengok macam mana windshield dia naik terus. Windshield dia naik turun. Naik. Style windshield dia boleh gerak. Seat dia punya seat pun luas, besar, lembut. So kalau nak bawa adventure pun best. Tengok memang luas. Dalam dia memang luas. Tengok dia masuk full face ni. Tu ada 12 volt charger dia. Boleh charge laptop kan. 120 watt ni boleh charge laptop kan. Tu lampu kat sini memang cun lah design dia. Situ dia memang luas. Lepas tu kat sini dia dah ada rack ni untuk kau tambah box. Top box tu boleh letak. Memang nice. Pasal design dia memang cun lah untuk motor. Dekat belah Enforce memang besar. Kau ada W motor kat sini. Kat sini ada Brixton. Lepas tu ada MT, Vogue. Lepas tu dekat sini ada LS2 helmet. So kalau kau nak cari barang LS2 helmet, kat sini ada. Okay guys, so ni semua line up daripada LS2. Tengok. Ada LS2 Sling, Rapid. Dekat sini ada GP Aero. Tapi ni yang C ni. Dia lain. Yang C punya dengan yang satu lagi ni GP Aero ni. Ni Thunder. Thunder GP Aero ni lain sikit design dia. Kau tengok. Design lebih kurang. Design lebih kurang lah. Macam dia punya performance dia lain lah. Yang ni lagi high spec lah. Ini yang downscale ni sikit. Harga dia pun not bad lah kat aku. Harga dia 2,000 tak silap aku. Tapi memang ringan gila. Ni harga dia. Harga dia just 2,149. Dia kau ringan gila saya helmet ni. Ni memang helmet racing lah. Style racing. Tu Thunder GP Aero. Ni model Thunder GP Aero lah. Dia lain sikit dengan yang ni. Yang ni dia macam touring sikit lah. Sebab dia ada double visor kat sini lah. Itu untuk racing ni. So lain sikit lah dia punya line up produk dia. So kalau nak bawa hari-hari daily pakai ni lah. Tapi kalau aku ambil ni lah. Ni memang cun ni. Okay guys, so sekarang aku dekat booth Suron. So kita nak tengok motor dia. Ini Suron Ultra B. Ni kalau korang selalu follow video stunt kat US, diorang sekarang tengah main motor ni lah dekat US. Diorang main stunt Ultra B. Ni saya dengan Starbucks lah, tapi dia kecil sikit CC dia. Dia punya power tak macam Starbucks sangat. Okay, not bad lah. Ini aku tak tahu lah, ni stick legal ke tak sebab dia mount lampu stick dia semua dah complete lah. Kalau boleh register ni memang cun lah. Register, kau main wheelie kan dekat straight. Masuk tayar spun motor kat ni kan. 17 masuk, memang cun. Kau main wheelie kan. Range dia aku tak pasti berapa jauh boleh pergi. Sebab kalau kau tengok kat sini dia punya power pun not bad lah dia punya power. 24 kW, lepas tu 520 kan. 520 Nm tu yang penting kot, 520 Nm. Ini kau pulas memang terus wheelie confirm. Okay guys, so ni Starbucks yang dah upgrade lah. Kalau dah upgrade ni kau tengok tayar pun dah besar sikit kan. Ni mostly upgrade ni untuk off-road lah, dia ni setengah off-road. So ni lah memang tak ada lah, ni tak ada lampu belakang.
Ini aku tak tahu power output dia boleh keluar. Tapi kalau boleh modify kan, kita modify top speed kan, bagi lebih sikit. Tapi range korang kurang lah kalau kau naikkan top speed kan. So motor ni dia pakai bateri lah, so dia ada range dia sendiri. Tapi ni dah set up dia tune lah. Set dengan suspension semua adjustable kan. Dah ada adjustable suspension ke tu. Memang kena tune lah. Kita tengok dia design dengan setup dia buat motor ni. Macam motor ni dia dah modified fork semua kan. Lepas tu dia cakap tadi dia punya elektronik dia dah upgrade. So top speed sekarang boleh pergi 130. So bapak laju sangat. 130 elektrik. Sebab kalau kau ikut baseline dia 90 je. 90 top speed 90 km. Tapi dia dah upgrade kan. So kau boleh naikkan lagi dia punya top speed. So dia kalau dapat sisi, kalau kita dapat yang engine kilowatt yang lagi tinggi, boleh pergi top speed lagi jauh lagi lah. Kita tunggu yang model baru je. Kalau model baru masuk sampai yang tinggi je. Tapi itulah kalau boleh register lah. Yang back.